Assalamualaikum. Hari ini kami akan membentangkan kod tugasan 4113, teori reka bentuk, dan kumpulan kami telah memilih tajuk tugasan HIPI. Memperkenalkan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada 5 orang. Yang pertama adalah Nurhani Syafiqah binti Jusof, pemegang nombor matrik C22A0313. Yang kedua adalah Nur Kamaliah binti Abdul Halim, pemegang nombor matrik C22A0402. Yang ketiga adalah Ezzatul Fakihah binti Zakaria, pemegang nombor matrik C22A0459. Yang keempat adalah Nur Husna Syahidah binti Abdul Hanid, pemegang nombor matrik C22A0220. Yang kelima adalah Nur Ain Syahirah binti Rashidi, pemegang nombor matrik C22A0025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Husna Syahidah binti Abdul Hanid, pemegang nombor matrik C22A0220. Hari ini saya akan berkongsi tentang aktiviti dan acara penting yang telah memberi impak besar dalam sejarah budaya anak muda pada tahun 1967, iaitu The Human Being dan Summer of Love. Kedua-dua peristiwa ini berlaku di San Francisco, Amerika Syarikat, dan menjadi lambang penolakan terhadap norma masyarakat arus perdana serta mencetuskan gelombang budaya baharu yang dikenali sebagai budaya hippie, seperti Summer of Love yang merupakan peristiwa kemuncak kepada gerakan budaya hippie yang berlaku sepanjang musim panas tahun 1967 di kawasan Haight-Ashbury, San Francisco. Lebih daripada 100,000 golongan muda dari seluruh Amerika Syarikat dan negara lain telah berkumpul untuk meraihkan kehidupan berasaskan keamanan, kasih sayang bebas, kesamarataan dan gaya hidup alternatif. Acara ini menyaksikan pelbagai aktiviti seperti persembahan muzik jalanan, konsert terbuka, seni visual dan perarakan aman muzik memainkan peranan penting dalam pergerakan ini dengan kumpulan seperti Grateful Dead, Jefferson Airplane dan Janis Joplin yang menjadi ikon budaya pada ketika itu. Gaya pemakaian juga berwarna-warni dan penggunaan simbol bunga sebagai tanda keamanan serta semangat Make Love Not War yang menggambarkan keunikan era tersebut. Selain menolak nilai-nilai materialism dan ketenteraan, para peserta juga menegaskan keinginan untuk membentuk masyarakat baru yang lebih adil dan penuh kasih sayang. Summer of Love bukan sahaja memberi impak kepada perkembangan muzik dan seni, tetapi turut mengubah landscape sosial dan politik Amerika Syarikat. Ia menjadi lambang penolakan terhadap sistem lama dan titik permulaan kepada gerakan sosial yang lebih progresif. Seterusnya, aktiviti kedua yang dijalankan oleh golongan hippie ialah The Human Being, yang merupakan satu perhimpunan aman yang berlangsung pada 14 Januari 1967 di Golden Gate Park, San Francisco. Acara ini bertujuan untuk menyatukan pelbagai kelompok masyarakat, khususnya komuniti hippie bersama ahli falsafah, aktiviti politik serta individu yang mengamalkan kerohanian timur. Perhimpunan ini menjadi ruang untuk meraihkan kesedaran spiritual, menyuarakan penolakan terhadap sistem politik konservatif serta menentang penglibatan Amerika Syarikat dalam Perang Vietnam. Salah satu elemen penting dalam acara ini ialah galakan terhadap penggunaan dadah psikedelik seperti LSD yang pada ketika itu dilihat sebagai medium untuk meluaskan kesedaran dan mencari makna dalam kehidupan. Tokoh utama yang mencuri perhatian ialah Timothy Leary, seorang profesor dan penganjur gerakan psikedelik yang menyampaikan slogan terkenal "Turn on, turn in dan drop out", menyeru anak muda agar meninggalkan norma masyarakat dan mencari kebebasan diri melalui pengalaman spiritual. The Human Being bukan sekadar perhimpunan, tetapi menjadi simbol awal kepada gerakan budaya baru yang mengutamakan kedamaian, cinta, kreativiti dan ekspresi bebas. Ia dianggap sebagai pencetus kepada fenomena budaya yang lebih besar, iaitu Summer of Love yang berlaku beberapa bulan kemudian. Summer of Love menjadi lambang puncak budaya hippie yang mencabar nilai-nilai tradisional masyarakat, manakala The Human Being pula membuka pintu kesedaran dan kebangkitan spiritual. Kedua-dua peristiwa ini membentuk asas kepada gerakan counterculture yang memberi kesan mendalam terhadap seni, muzik dan nilai-nilai kemanusiaan sehingga ke hari ini. Yang ketiga adalah acara penting yang dijalankan oleh mereka seperti March on Washington for Peace in Vietnam, yang merupakan satu perhimpunan besar-besaran yang diadakan pada 21 Oktober 1967 di Washington.
Ia dianjurkan oleh kumpulan aktiviti perang dan menarik penyertaan lebih 100,000 orang dari pelbagai latar belakang, termasuklah pelajar veteran perang, ahli akademik dan golongan hippie. Tujuan utama perhimpunan ini adalah untuk menyuarakan bantahan secara aman terhadap penglibatan Amerika Syarikat dalam Perang Vietnam. Peserta perarakan membawa sepanduk menyanyikan lagu keamanan dan berarak menuju ke Pentagon sebagai simbol penentangan terhadap keganasan dan ketenteraan. Gerakan ini mencerminkan semangat komuniti hippie yang menolak kekerasan dan menyeru kepada penyelesaian secara damai. Ia menjadi satu titik penting dalam sejarah protes sosial di Amerika dan mengukuhkan imej gerakan counterculture sebagai suatu alternatif kepada dasar kerajaan yang dianggap menindas. Akhir sekali adalah Monterey Pop Festival pula, yang merupakan sebuah festival muzik bersejarah yang diadakan pada 16 hingga 18 Jun 1967 di Monterey, California. Acara ini dianggap sebagai festival muzik besar pertama di Amerika dan menjadi pencetus kepada kemunculan banyak festival lain, termasuklah Woodstock. Festival ini meraihkan muzik sebagai medium ekspresi budaya hippie dengan menekankan nilai keamanan, cinta bebas dan perpaduan. Lebih 50,000 orang hadir untuk menyaksikan persembahan daripada artis-artis legenda seperti Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Who dan Ravi Shankar. Apa yang menjadikan festival ini unik adalah gabungan muzik barat dan timur serta suasana terbuka yang dipenuhi dengan semangat komuniti dan kebebasan. Monterey Pop Festival bukan sahaja menonjolkan muzik psychedelic dan rock, tetapi turut mengangkat mesej kedamaian dan kebersamaan sejajar dengan falsafah hidup hippie yang menolak sistem arus perdana. Ia menjadi salah satu detik terpenting dalam sejarah budaya pop dan hiburan dunia. Kedua-dua acara ini, March on Washington dan Monterey Pop Festival, mencerminkan kekuatan budaya hippie dalam menyatukan suara rakyat melalui seni dan aktivisme, sama ada melalui muzik atau protes jalanan. Gerakan ini membawa mesej yang jelas: dunia perlukan lebih banyak kedamaian, cinta dan kebebasan daripada kekangan sosial serta politik yang melindas. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur Ansyairah binti Ahmad Rashidi, nombor matrik C22A0025. Saya akan membentangkan bahagian muzik dan seni yang terdapat dalam tajuk hippie. Muzik telah menjadi nadi utama dalam budaya hippie, di mana ia berfungsi sebagai medium untuk ekspresi dan menyatukan komuniti. Antaranya ialah psychedelic rock. Genre ini dikenali dengan penggunaan efek bunyi yang eksperimental, lirik yang abstrak dan improvisasi yang panjang. Band seperti The Grateful Dead, Jefferson Airplane dan The Doors menjadi ikon genre ini. Ianya menciptakan suasana muzik yang mencerminkan pengalaman halusinogenik dan pencarian kesedaran baru. Seterusnya ialah folk dan protest music. Artis seperti Bob Dylan dan Joan Baez menggunakan muzik untuk menyuarakan penentangan terhadap Perang Vietnam dan memperjuangkan hak sivil. Lagu seperti Blowing in the Wind dan We Shall Overcome menjadi himne bagi gerakan hak asasi manusia dan anti perang. Akhir sekali ialah pengaruh muzik timur. Pemuzik seperti Ravi Shankar telah memperkenalkan alat muzik tradisional India seperti sitar kepada pendengar barat. Ianya mempengaruhi artis seperti The Beatles untuk menggabungkan elemen-elemen ini ke dalam muzik mereka, sekaligus mencerminkan minat hippie terhadap spiritualisme timur. Yang seterusnya ialah seni. Seni visual dalam budaya hippie dikenali dengan gaya psychedelic yang simbolik. Seni psychedelic ditandai dengan warna-warna yang terang, pola yang berulang dan tipografi yang berputar. Seni ini sering digunakan dalam poster konsert dan album muzik. Artis seperti Wes Wilson dan Victor Moscosco terkenal dengan karya-karya mereka yang mencerminkan estetika ini. Selain itu terdapat juga pengaruh seni timur. Motif seperti mandala dan simbol-simbol spiritual dari budaya timur sering muncul dalam karya seni hippie, di mana ia mencerminkan pencarian mereka terhadap pencerahan dan kesedaran yang lebih tinggi.
ketiga sekali ialah seni sebagai protes. Seni ini telah digunakan sebagai alat untuk menyampaikan mesej politik dan sosial, juga untuk menentang perang, ketidakadilan dan penindasan. Poster dan mural dengan mesej anti perang dan pro kedamaian menjadi pemandangan yang biasa dalam pergerakan hippie ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuka Maram dan dia nama metrik C.E0402. Fashion, definisi fashion hippie. Fashion hippie merujuk kepada gaya pemakaian yang muncul sekitar 1960-an yang menunjukkan kebebasan diri, penolakan terhadap kehidupan sosial dan kreativiti yang dicirikan dengan corak tie-dye, bell bottom, aksesori bagi simbol keamanan bagi mementingkan ekspresi diri dan anti-konsumerisme. Ciri utama fashion hippie iaitu pemakaian berwarna terang dan corak visual heavy. Warna-warna seperti merah, kuning, jingga dan hijau digunakan untuk mencipta suasana ceria dan juga menunjukkan semangat bebas. Seterusnya corak tie-dye, teknik pencelupan kain ini menghasilkan rekaan ekstra dan unik yang sangat sinonim dengan identiti hippie. Seterusnya adalah kasut dan alas kaki ringan, iaitu mereka memilih kasut kulit dan kasut buatan tangan yang ringkas, mencerminkan gaya hidup semula jadi dan bebas. Itu seterusnya aksesori manik, bulu dan bunga, benda rantai manik, gelang tangan, handbag dan hiasan berunsur alam digunakan untuk menyampaikan mesej kedamaian, spirituality dan cinta. Seterusnya pakaian longgar dan selesa seperti jubah labu, blaus berenda dan seluar bell bottom yang membolehkan pergerakan bebas. Pengaruh fashion hippie terhadap fashion moden di mana boots dan kulit dari kasut cowboy sehingga kasut tinggi yang dihiasi sulaman atau manik, elemen ini masih digayakan dalam dunia fashion jalan dan festival. Mesistias iaitu gaun panjang berpotongan longgar dan corak bunga atau batik masih menjadi pilihan dalam gaya berhormat atau musim panas. Seluar bell bottom dan flare iaitu seluar kembang bawah yang kembali popular dalam trend retro kini digabungkan dengan natural modern dan dipadankan dengan atasan minimalis. Seterusnya jaket denim, jaket jeans yang asalnya sebagai simbol perantakan kini menjadi pakaian asas yang versatil seperti dihias dengan patch, sulaman atau cadar moden. Kesan fashion hippie terhadap fashion moden terkini di mana gaya hidup lestari dan pembuatan tangan dengan peningkatan kesedaran terhadap alam sekitar. Ramai kini memilih pakaian terpakai sekitar semula dan buatan tangan bagi nilai yang diperjuangkan oleh komuniti hippie sejak dahulu. Seterusnya festival dan fashion buah Chin, di mana festival berinspirasikan hippie ni sangat ketara dalam acara seperti Coachella, di mana fashion tie-dye, fries, handbag and bunga dan manik menjadi lambang inspirasi seni dan kebebasan. Sejarah pengaruh terhadap perkara fashion moden, banyak jenama terkenal seperti Gucci, Echo dan Anna Sui mengambil inspirasi dari gaya hippie untuk mencipta koleksi moden bersifat eccentric dan estetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhani Syafiqah binti Juzur, nama metrik C22A0313. Hari ini saya akan membentangkan berkaitan implikasi dan gaya hidup, iaitu implikasi terhadap undang-undang dan hak asasi. Gerakan hippie ini menentang perang dan juga memperjuangkan hak kebebasan bersuara. Selain itu, ianya juga memberikan tekanan terhadap kerajaan yang membawa kepada perubahan dalam dasar awam, termasuk hak untuk protes secara aman. Akhir sekali, ianya juga membuka ruang terhadap hak asasi manusia, iaitu kebebasan beragama, gaya hidup dan kebebasan individu. Seterusnya ialah peranan wanita dan penerimaan komuniti LGBTQ. Wanita menuntut hak yang lebih setara, termasuklah kebebasan dalam kerjaya dan tubuh badan. Selain itu, kebangkitan feminisme, iaitu gelombang kedua yang bermula sejajar dengan nilai kebebasan hippie. Yang ketiga ialah komuniti LGBTQ yang mula mendapat ruang yang lebih terbuka, iaitu mencabar diskriminasi dan stereotip tradisional. Akhir sekali ialah gaya hidup hippie, iaitu simbol ikonik, iaitu bas Volkswagen yang dihiasi dengan warna-warni dan simbol keamanan bagi kumpulan hippie. Seterusnya ialah menolak materialisme, iaitu memilih hidup secara bersederhana dan kembali kepada alam. Seterusnya ialah menggalakkan penerimaan terhadap perbezaan budaya, agama dan seksualiti. Akhir sekali norma sosial yang berubah, iaitu berpakaian bebas, muzik sebagai media protes dan kebersamaan komuniti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Izzatul Fakir binti Zakaria, nombor metrik C22A0459. Saya akan menerangkan tentang penguatkuasaan dadah. Sebelum itu,
seperti yang kita tahu, golongan hippie ini mempromosikan iaitu free love, iaitu untuk pembebasan seksual, terutamanya untuk kaum wanita. Di sini kaum wanita yang menerapkan tentang free love ini secara tidak langsung mempromosikan dadah yang dipercaya untuk memberikan mereka kepuasan. Yang pertama, saya akan menerangkan tentang penggalakan penggunaan dadah psychedelic untuk meluaskan kesedaran, iaitu golongan hippie ini percaya bahawa dadah seperti LSD, psilocybin ataupun daripada cendawa ajaib dapat membuka pintu kepada pemahaman rohani dan juga realiti alternatif. Ianya akan memberikan pengalaman yang khayal semasa pengambilan dadah tersebut, dan ianya dianggap sebagai sebuah perjalanan batin ataupun pencerahan spiritual. Ianya juga berkait rapat dengan pencarian makna hidup yang lebih dalam serta hubungan yang lebih erat dengan alam semula jadi dan juga sesama manusia. Itu yang mereka fahami. Dan seterusnya, yang kedua adalah penggunaan ganja ataupun cannabis ataupun marijuana secara meluas. Marijuana ni dianggap oleh hippie sebagai dadah yang tidak berbahaya dan juga membawa kesan positif seperti ketenangan, relax serta peningkatan kreativiti. Mereka juga menggunakan ganja dalam perhimpunan muzik ritual. Ianya digunakan untuk meningkatkan ikatan sosial dan juga emosi. Ganja ini juga digunakan sebagai simbol penolakan terhadap sistem undang-undang dan budaya macam arus perdana yang memandang negatif terhadap dadah. Dan yang terakhir adalah penggunaan LSD, cendawa ajaib dan juga mescaline, iaitu LSD yang turut dikenali kerana dapat mengubah persepsi dan juga mencetuskan pengalaman visual dan juga emosi yang mendalam terhadap pengguna. Seterusnya, cendawa ajaib ataupun magic mushroom, ianya mengandungi bahan yang aktif seperti psilocybin yang memberi kesan mencegah halusinasi serta dianggap untuk memberi pengalaman kepada pengguna. Dan yang terakhir adalah mescaline, iaitu daripada pokok kaktus peyote, iaitu digunakan oleh beberapa komuniti pribumi Amerika untuk upacara keagamaan, dan juga ianya diadaptasikan oleh golongan hippie tersebut sebagai sebahagian daripada upacara pencarian spiritual mereka. Kesimpulannya, secara keseluruhannya, gerakan hippie telah menjadi simbol perubahan budaya yang menekankan kebebasan, keamanan, cinta sejagat dan kesedaran diri. Muncul sebagai penolakan terhadap norma konservatif, mereka membentuk gaya hidup alternatif melalui muzik, seni, fashion dan komuniti. Walaupun sesetengah aspek kontroversi, nilai-nilai teras hippie seperti hak asasi, ekspresi diri dan kelestarian masih kekal relevan dalam masyarakat moden pada hari ini.